Okay guys, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel guys. Sebelum tu aku minta maaf geng, sebab lama dah aku tak update video. Okay geng, hari ni aku ada peluang kita main lagi geng. Kita main lagi kolam jurus sport fishing. Aku sampai awal baru pukul lebih kurang pukul baru 9 suku kan. Aku buat intro dulu lah kereta. Macam biasa aku akan buat intro dalam kereta. Okay geng, kita cuba nasib lah semalam. Macam hari ni aku turun hari Khamis geng. Hari Khamis malam mereka dah lepas ikan 53 ekor lah. Aku tengok dekat fish mereka, GT 15, Alsai 15, Syakak merah 23 ekor. Okay geng, semoga ada rezeki korang ni dan untuk ada strike untuk tontonan apa semua geng. Okay geng, macam biasa lagi apa tunggu aku standby apa barang tu semua. Kita tunggu siren bunyi. Kau akan update link kat dalam geng. Okay geng, apa stay tune geng. Kita jumpa kat dalam kolam geng. Assalamualaikum. Okay geng, aku dah masuk dalam kolam. Okay geng, macam biasa geng, kita pakai powerboat 2 meter. Aku punya setup Venom SC 817. Aku pay dengan Stradic 2500 SG. Okay geng, kita cari cuba kat belakang ni dulu lah. Orang tak masuk lagi, tak ada orang ni main. Tepat ni pacak dulu lagi. Bunyi siren kau update lagi geng. Okay, stay tune. Orang tak ramai lagi. Kita tengok semua petak baru dah masuk, baru dah banyak masuk. Dah lebih kurang pukul 9.52. Lebih kurang 8 minit lagi. Siren bunyi sekejap, aku update geng. Apa stay tune. Semoga ada rezeki korang ni geng. Okay. Bismillah. Dah lah. Dua mula lah. Seorang. Dekat. Tengok. Banyak bukan mobil. Jalan. Okay, cuba main kat sana geng. InsyaAllah. Dia kok ada tu. Tak. Pan tak naik langsung ke tu? Tak. Tak ada. Okey, kamu aja ni. Belakang naik 2 ekor. Belakang naik 2 ekor kan? 2 ekor ah? Syakak putih dengan merah. Daun pun ambil. Salah depan lah geng. Salah geng. Mana tu? Oh, bukan dia. Okay.
Kat dekat. Yo. Alhamdulillah geng. Lucu lah. Lucu lah geng. Kena sikit geng. Kena sikit lah. Dah sikit kompletan. Atas. Tu. Macam dekat. Kat dekat. Biar geng. Tak kita ambil. Tu geng. Geng. Geng pertama. Alhamdulillah. Angsai. Aduh, Ustaz. Rekam ni tau. Ustaz duduk jauh tak? Angsai. Duit tayak lah. Tadi dia saya nak tadi depan tak naik langsung. Naik GT saya kat orang tengah tu. Benda dua. Dah. Dah lagi. Alai, nampak tak tarik. Tidak malah lagi. Dekat. Dekat ni, yang kedua. Alhamdulillah. Sikit. Tunggu dia. Tunggu api tu. Abang jalan api tau. Udah hidup ah? Jangan ni. Tunggu pek. Oh, buka pelampung. Ada lah. Berapa minit? Oh, dia RM10. RM10. Ha? Jalan. Dah.
rezeki. Susah. Dia rezeki. Susah lagi. Okey geng, setakat ni je video aku untuk hari ni, casting di kolam Juru Sport Fishing. Untuk hari ni alhamdulillah geng, ada juga rezeki ku ikan merah dengan syakak putih. Ada 2 ekor aku dapat belakang geng. Casting tapi hari syakak tu aku dapat dekat. Tak puas nak layan. Yang merah tu makan jauh tapi merah besok dia tak fight kan. Dia ikut kita tarik. Alhamdulillah walaupun tak banyak ada juga rezeki ku, tapi hari ni ramai orang. Ikan lepas banyak tapi dia kurang makan lah. Banyak makan depan, makan belah depan, belah sangkak belah kanan. Dia makan belah tu, banyak naik belah tu lah. Ok kan, alhamdulillah setakat tu je untuk video hari ni. Semoga hampa enjoy dengan video aku kali ni. Walaupun lama aku tak buat kan, hari ni baru aku ada peluang untuk turun casting di kolam Juru Sport Fishing. Ok, yang mana yang baru jumpa aku punya channel, hampa tekan butang subscribe, like, comment, dan share. Yang mana support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Ok kan, insyaAllah ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.